Ini lagi, ini pokok. Ini bunga memang warna-warni, memang cantik juga ni. Semua bunga-bunga pohon-pohon sini, pokok-pokok sini semua cantik-cantik lah guys. Dia punya memang unik-unik semua. Dengan pupuk ada dijual semua ada kat sini. Halo sahabat-sahabat, hari ini kita pergi dekat Tasik Titi Wangsa lagi guys. Dia dia. Dekat Tasik Titi Wangsa ada acara ni. Daripada taman-taman ni ada jual buah-buah, buah-buahan, ya kan. Malaysia Madani 2025. Dia ada jualan buah-buah, macam-macam buah, ada buah durian, ada buah naga, ada semua buah ada. Buah jambu ada, durian. Ni durian apa, durian musangking ada, semua ada ni. Ini makanan-makanan, ya kan, kerupuk-kerupuk, kerupuk leko semua ada juga. Tapi malam ni dia agak tak ada ramai sangat, tapi okey beginilah. Suasana cantik, lampu-lampu dipasang ni tepi-tepi ni, ya kan. Sambil kita santai-santai malam, nak melepak-lepak dekat taman pun boleh, ya kan, nak lepak di Tasik pun boleh. Tasik dia hari ni meriah ni, yang naik-naik apa sampan di dalam Tasik, ya kan. Ni anak-anak ni agak poyo sikit kayu basikal tengok. Bebek, please bebek. Dia dalam pokok-pokok macam ni, sarang burung punya. Ambillah video. Unik-unik. Ini craft tangan. Ini buat ni. Ni dia. Ini macam-macam ni. Nanti lah ya, biar nampak ya. Dari belah sana. Angle ini sana. Ini di taman. Ni buat macam taman ya. Ni taman kecil. Mini taman. Oh, buah nanas. Dia buat pokok nanas sekali di sini. Ni dia. Pokok bawang, nanas yang masih baru buah, ya kan. Ini apa lagi ni? Kita santai dulu, tempat duduk kat sini dulu. Ini tempat santai-santai dulu. Apa nak jalan, duduk dulu kat sini. Ni dia buat, tengok ni lagi ni. Tiap-tiap ada pokok, adalah benda-benda yang macam-macam ni kan guys. Ini pun dah ni guys. Ni taman bunga ni. Cantik guys. Dia buat, baru dibuat ni guys. Kita dah sampai dekat taman ni, dekat tengah-tengah Tasik Titi Wangsa ni. Ya, ni dah sampai dekat tengah-tengah dia. Nifal tak tahu boleh masuk, tak boleh masuk ke dalam ni. Masuk sini. Ni dia kalau nak masuk dekat taman dalam ni, dia kena bayar. Kalau warga Malaysia RM10, kalau bukan warga Malaysia RM25. Dia buat dalam ni guys. Ni dia. Ada burung-burung dalam, ada taman di dalam ni. Dia buat macam taman lah di dalam. Kalau nak masuk ke dalam ni, kita masuk ke dalam taman-taman bunga ni, ada dah apa ada di dalam kita tak tahu, kita masuk dia. Ni taman-taman dia. Ya, dia jual pokok-pokok, macam-macam pokok ni. Ni pokok-pokok yang
Bibit-bibit semua, bibit pokok ada ni. Ada kecil-kecil bibit dia. Semua ni bahagian tanaman-tanaman semua ni. Ni bibit cili ada, kangkung ada, semua ada. Macam-macam ada, jenis sayur, jenis apa semua ada ni. Jenis cili pun ada. Tengok ni macam taman betul-betul ni. Ni jenis bahagian ni. Ni ada masing-masing jenis dia. Kalau nak jual, nak beli-beli pokok, boleh datang sini. Nak cari bermacam-macam jenis pokok. Yang tak pernah tengok pun ada, yang tak pernah tahu pun ada pokok-pokok dekat sini. Ya kan? Itu dia. Okey. Wah, ini cantik. Wah, ini cantik guys. Ni tengok duri-duri dia cantik. Comel-comel dia. Tengok, tu dia. Ini bukan hiasan daun, ni pokok hidup dia. Pokok hidup jadi cantik guys. Kalau nak beli tiket, boleh beli dekat sini dia. Ini bukan tiket lah, jual air lah. Jual air, ingat tiket kat sini. Saya paling belakang ada satu. Ni pokok durian ada. Macam-macam jenis ada ini. Yang model pokok bergantung pun ada. Ya kan? Nak tanam bergantung kat bumbung pun ada ni. Ni model tanam-tanam dekat bumbung ni. Yang model bergantung dekat bangunan ni kan. Cantik dia punya. Yang tanam dekat tanah ada, yang tanam dekat atas pun ada. Kita pusing sini pula. Ya, ini lagi. Ini pokok. Ini bunga memang warna-warni, memang cantik juga ni. Semua bunga-bunga pohon-pohon sini, pokok-pokok sini semua cantik-cantik lah guys. Dia punya memang unik-unik semua. Dengan pupuk ada dijual semua ada kat sini. Kayu-kayu yang unik-unik pun, akar-akar kayu pun dijual kan. Ini unik-unik semua ni. Ni guys, tengok ni pokok-pokok ni. Apa ni pokok bunga? Tu. Oh, ni bukan ni. Ini baru pokok asli ni. Pokok original ni. Yang cun-cun ni. Tu dia. Ni pokok bonsai. Pokok bonsai tengok, tu dia. Lagi potong akar dia, tanam dekat baki kecil. Baru nampak penting. Ratio dia. Kalau pokok Kembar lajunya dia pergi hilang depan. Kita tinggal di belakang ni. Kembar dah ke depan dah ke sana. Sini pun ramai juga masuk orang ni. Tapi tak ada lampu-lampu kat sini. Kain dia sangkut-sangkut ke atas tu. Ingat apa tu, macam kain ni sangkut-sangkut. Dia buat gerbang ni sangkut-sangkut kain ke atas. Guys. Habis kain tu. Ni kita ambil sekeping bawa balik lagi. Taman mula ni cantik guys. Dah. Laju. Ada buku.
Senam kita. Berdiri ya, berdiri ya. Masuk lagi. Berkunjung.